la 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 la. Mesti cuma suka aku berikan ni. Saya mesti. Okey, bawa dia kat mati. Okey. Ali. Guys, aku dah dapat location Ali. Jom kita gerak. Jom. Lokasi terakhir dikesan. Mana? Kawasan kilang nama. Sinyal hilang. Telefon dia dah dimatikan. Habis tu macam mana? Rancangan misi. Kita bahagi kepada 3 pasukan. Pasukan pertama, aku, Rudy, masuk dari pintu utama dan tarik perhatian musuh. Pasukan kedua, Kai, Chris, Rizka, cari jalan masuk belakang dan selamatkan Ali jika dijumpai. Pasukan 3, Iman, Kim, Moon, kekal dalam flight operasi, jejak semua kamera, pantau komunikasi, cari laluan keluar. Sam. Ya. Kau ikut aku. Kenapa dia? Sebab dia satu-satunya yang nampak muka penculik. Dan kali ni jangan lari. Semua dah bersedia? Ready. On the way. Rujuk. Saya dah dalam flight operasi. Sam. Ready. Sam? Kau okey? Kalau aku lawan dia orang tadi, mungkin Ali takkan kena culik. Jangan fikir benda yang dah lepas. Tapi salah aku. Cukup. Rasa bersalah takkan selamatkan Ali. Buktikan dekat misi ni. Guys, Iman dah jumpa CCTV kawasan gudang. Fan tu confirm. Zoom sikit. Saya kira rupa-rupa 6 orang. Enggak, belakang tong itu ada 2. Total 8. Ramai. Masih boleh masuk. Guys, apa? Telefon Ali, kita balik. Alhamdulillah. Sel cepat. Kenapa lokasi dia kat gudang yang sama? Maknanya Ali masih dekat situ. Semua masuk ikut plan asal. Korang, dari Kai, jangan lupa pakai. Biar mudah berkomunikasi. Okey. Tes, semua dah dekat lokasi. 100 meter. Aku nampak gudang. Clear, sebelah kanan. Sebelah kiri pun clear. Belakang gudang ada pagar pecah. Boleh masuk situ. Semua, jangan bergerak dulu. Kenapa? Aku rasa pelik. Pelik apa? Terlalu sunyi. Apa budak Iman? Saya baru perasan. Apa? Cakap dah cepat. Sinyal Ali bergerak. Saya hantar ke korang semua. Ali menuju ke pintu belakang. Tak, mustahil. Bukankah Ali masih terikat? Itulah saya rasa pelik. Guys, Ali, mesej aku. Alicia, jaga-jaga!